Hidroelektrik. Kalau yang tak boleh gas asli, nuklear, petroleum kan. Alright. Okay, semua sumber ni, semua sumber elektrik, sumber tenaga ni, dia akan diproses dekat stesen jana kuasa. Okey, kita kan dekat sekolahan, kamu dekat rumah, kita kan semua pakai taran, elektrik kan. Okey, saya nak tanya kamu, macam mana sumber ni, sumber yang kita dapat tu, yang asli tu, macam mana dia diproses sampai lah dia boleh bawa ke kita? Agak-agak lah, kamu sebagai pengguna elektrik. Okay, kita kan ada sumber, ada lagi sampai dah dapat kat kamu. Melalui stesen jana kuasa tak? Okey, so kamu boleh rujuk muka surat, buku teks, muka surat 167. Okey, tengok. Inilah proses macam mana sumber tenaga boleh sampai dekat kamu sebagai tenaga elektrik. Okey, kamu sebagai pengguna, kamu dekat sini. Siapa je dah? Kat rumah, sekolah, kat kedai, kat pinang, mana? Kamu akan disambungkan, elektrik kamu akan sambungkan dekat pencawai elektrik. Kan banyak wayar kan? Panjang wayar dah. So ni pencawai elektrik. Mana pencawai elektrik ni dapat sumber teknik? Stesen jana kuasa. So stesen jana kuasa ni, dia akan proses kita punya sumber tenaga. Segala apa yang kamu sebut tu lah, petroleum, barang batu lah, hidroelektrik semua dia akan proses. Jadi hari ni yang kita nak belajar macam mana stesen jana kuasa ni dia guna sumber tenaga, dia proses, ataupun macam mana sumber tenaga ni digunakan ataupun diproses oleh stesen jana kuasa untuk menghasilkan elektrik ataupun menjana elektrik. Okey. Kita tengok yang first. Stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tak boleh baru. Seperti yang tiga ni, diesel, gas asli dan arang batu. So tiga benda ni, tiga sumber ni macam ni dia punya sumber stesen jana kuasa. Okey, ni kamu ada apa yang ada dalam stesen jana kuasa lah, kita panggil stesen jana kuasa terma. Terma ni apa terma? Terma. Haba. Ni haba. Dia menggunakan haba. Okey, kita tengok kat sini. Ni bahan api kan? Ini bahan api. So, macam mana mekanisme dia pembakaran bahan api tu? Okey, dekat sini kamu letaklah diesel, gas asli, arang batu semua akan dibakar. Akan dibakar dekat sini. Lepas tu kan sini kan ada ayak kan? Dia sangat panas. Sangat panas. So bila dia lalu dekat sini ayak, lama-lama dia akan jadi wak panas. So
uap tu dia akan naik, dia akan aku ni steam lah. Steam. Naik semua ni, ni turbin. Bila uap tu sampai dekat turbin, dia akan memutarkan turbin, pusing. Okey, bila dia pusing turbin, barulah dia menjana elektrik. Dapatlah kamu elektrik. Okey. Tenaga apa yang digunakan dalam stesen jana kuasa rumah ni? Okay, sebenarnya dia berubah. Okay, first kali tenaga kimia lah. Kan jadi kita guna 3 ni kan. Tenaga kimia kita bakar dia. Jadi haba. Dah jadi haba. Tenaga haba ni dekat sini lah. Dekat dandang kamu ni. Dia panas dekat sini. Lepas tu jadi steam. Steam ni kan dia menggerakkan turbin kan. Turbin ni kita panggil tenaga elektrik. Tenaga pergerakan, dia bergerak. Okay, lepas turbin bergerak, berpusing, dapatlah kamu tenaga elektrik. Okay, ni satu stesen jana kuasa. Kamu ada berapa lagi dalam step? Okay, semua kamu ada 6 kan? Jadi saya nak kamu buat grup 5. Okay, perempuan 1, 2, okay, laki 3 grup. Mana? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okey, 4 orang kan? Betul tak? Tak maulah senang. 1, 2, 3, 4. 4. Okey, saya nak kamu saya nak kamu baca dan tengok, bincangkan macam mana contohnya stesen jana kuasa yang menggunakan solar. Macam mana dia menjana elektrik. Macam mana yang saya abang ni? Okay, saya nak kamu bincang. Sebenarnya hari ni kamu akan jadi guru muda lah. Okay, contohnya ni satu grup 2, grup 3, grup 4. Grup 5 kan? Cukup kan? 5 grup kan? Okay, saya nak kamu bincang pasal stesen jana kuasa yang menggunakan solar ni. Okay, kamu bincang macam mana dia bergerak dan menjana elektrik. Lepas tu kamu nombor 3, stesen jana kuasa hidroelektrik. Kamu yang keempat, stesen jana kuasa tenaga angin. Okey, kamu yang kelima, stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api. Ya. Kamu grup yang kelima, ambil ni stesen jana kuasa yang menggunakan biomesin. Okey, saya nak kamu bincang macam mana dia berlaku, macam mana dia elektrik dijana. Saya bagi kamu 10 minit. Lepas tu saya akan panggil lah satu-satu grup. Explain macam mana dia jadi. Jadi kamu boleh explain dulu, saya tengah slide lah. Okay. Saya bagi kamu masa 10 minit. 10 minit bermula sekarang. Okay, kamu bincang macam mana dia jadi. Saya sama ada wakil ataupun wakil dah wakil 2 orang. Wakil 2 orang present. Macam mana dia present? Pada mekanisme dia, pada perkembangan tenaga.
Alright, kamu ada masa seminit lagi. Kamu ada masa seminit lagi, okay ya?
Okey, masa habis. Okey, ready lagi? Okey, group yang pertama present. Siapa nak present dulu? Tak ada siapa? Okey, group present yang gunakan tenaga solar. Kan siapa? Nak main ke? Okey, dengar kamu dengar betul-betul sebab kamu tak baca. Depa je baca tenaga solar ni. Okey, aku dah sampai kepada matahari. Solar ni guna cahaya matahari kan? Okey, lepas tu? Okey, ya? Okey, tak apa, terima kasih. Duduk. Okey, faham tak? Tak faham? Okey, tenaga solar. Dia menggunakan apa? Dia menggunakan senaran matahari. Bila senaran matahari dimantapkan dekat panel solar banyak-banyak. Panel suria ataupun panel solar, dia akan menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Kayaknya lagi banyak cahaya matahari, lagi banyaklah dia menghasilkan tenaga elektrik. So, perubahan tenaga apa yang berlaku? Satu, daripada tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, kita tengok. Contoh, manusia ni siap. Ni solar, panel suria ataupun panel solar. Smart kan? Nampak tak? Ada panas ni. Dia masukkan dalam inverter ni. Lepas tu, simpanlah. Ni kalau dekat rumah kamu ni, kalau dekat stesen jenis kuasa. Dia akan simpan semalam. Tenaga elektrik yang disimpan tu, kan dia akan pergi ke elektrik panel. Lepas tu dia akan sampaikan elektrik tu dekatlah kamu punya pencawan elektrik. Daripada pencawan elektrik ni akan sebarkan dekat semua pengguna. Tapi dia kena banyaklah matahari yang banyak. So Malaysia sesuai ke tak? Sesuai tak? Malaysia 12 jam dia. 12 jam siang, 12 jam malam. Okay, faham tak? Okey. Group stesen jenis kuasa hidroelektrik. Ini ada pada kita.
ni. Menarik. Betul? Ha. Ini tiba apa? Oh, tepi ni dia budak. Okey, betul? Ha. Okey. Okey. Ini mekanisme ni. Ini perubahan bentuk tenaga apa yang berlaku? Macam mana bentuk tenaga, macam mana tenaga kamu tu, tenaga air ni, ada yang ke air ni macam mana dia berubah sampai dah jadi tenaga elektrik. Ini perubahan bentuk tenaga. Akak apa guru dia macam mana nak tolong kan? Lihat tak? Tak tahu dia tak bentuk. Okey, betul dah. Itu tak ini dah. Cuma ada sedikit salah faham. Okey, ni dah sembahyang kan. Okey, kalau hidroelektrik kat mana? Perempangan tu tak? Dia kat perempangan. Perempangan kan ayat banyak, tinggi kan? Macam ni dah. Bila ayat tinggi, kamu punya tenaga keupayaan graviti. Graviti turun bawah kan naik? Oh, nampak tak dia punya bukan di bawah? Bawah daripada ayat ni. Letak sini di bawah. Okey, bila dia letak bawah, ayah akan cukup laju ke tak? Laju, sampai dah dekat tepi. So, bila dia sampai dekat tepi ni, dia akan tolaklah tepi ni. Tepi pusing. Pusing, putar. Jadi dah, dia menjadikan elektrik lah. So, inilah penjana kamu, generator. Dekat generator kamu, ada elektrik. So, elektrik ni akan sampai dah dekat pencabang elektrik. Macam ni lah tenaga stesen jenama besar hidroelektrik fungsi. Okey, perubahan bentuk tenaga. Kan satu tenaga keupayaan graviti bergerak kan. Lepas tu dia menggerakkan turbin. Turbin ni bergerak sebagai tenaga kinetik. Last sekali barulah dapat tenaga elektrik. Faham tak? Faham tak soalan tak? Okay, next. Okay. Stesen dalam kuasa yang menggunakan tenaga angin. Mekanisme dia sama sekali. Udara yang bergerak antara ini dia berfungsi untuk menggerakkan bilah. Bilah ni dia dapat menggunakan tepi. Pergerakan tepi ni dia dapat menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni dia dapat untuk menjadi tenaga ini. Betul? Faham tak? So, macam mana? Kalau ni contohan turbin angin awak dia menggerakkan turbin ni dia menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu panggil kan di sini. Okey, masih faham tak? Faham? Okey, so kalau turbin angin si laju. Lepas tu dia sampai dia akan bergerakkan kereta ataupun penjana ni. So bila dia dah straight jalan sini elektrik, ini adalah wayar semua sampai lah dekat pesawat elektrik. So sebenarnya perubahan bentuk tenaga daripada tenaga kinetik gerakan turbin ni dapat tenaga elektrik. Okay, next.
Ya. Dia perubahan dia dan skin yang berubah jadi tenaga apa turbin dan tenaga dan tenaga ini dia dan Faham tak? Ah. Senang kan? Okey, ke depan kan? Okey, return tenaga return dia siap uranium. Kita guna uranium tau. Ni uranium gunakan dia kepanasan dia ada ayak ni. Ada ayak. Sampai dekat sini kan panas. Dia akan jadi steam. Baru tinggal sampai dekat sini, steam dapatlah tenaga elektrik. Stesen dengan kuasa bahan api nuklir. Tak mesti ada tak? Mesti ada? Tak ada. Kita tak ada stesen dengan kuasa. Okay, next. Dalam. Ingat. Okey. Faham tak? Okey. Sisa-sisa pokok kan. Kamu punya pokok kelapa sawit. Ya, segala sisa-sisa kadang sisa haiwan pun ada juga. Dia guna menghasilkan gas di tanah. Gas di tanah akan dipanaskan. Kamu dalam tanda kamu kan ada ayak kan. Kalau ayak ni dia akan jadi steam, panas, dia akan bergerak ke tepi. Ini bergerak, dia akan bergerakkan perjalanan ni. So, perjalanan ni menghasilkan elektrik. Elektrik dihasilkan akan dibawa ke pecahan elektrik. So, kamu daripada tenaga kimia ni, tenaga kimia dekat mesin, dipanaskan, jadi tenaga apa? Bagi turbin bergerak, jadi tenaga elektrik. Dapatlah kamu tenaga elektrik. Tenaga fisik. Lepas tenaga elektrik, dapatlah kamu tenaga elektrik. Okay, faham dah? Ada soalan tak? Okay. Pak kamu faham? Ada soalan? Okay, tenaga apakah yang digunakan untuk menghasilkan tenaga kinetik dalam stesen dalam kuasa hidroelektrik? Tenaga apa? Turbin. Tenaga apa yang digunakan untuk menghasilkan tenaga kinetik? Tenaga keupayaan elektrik. Tenaga apa? Kamu tengok lampu ada di situ. Daripada keupayaan graviti tu lah dia menggerakkan. Lepas tu, okey, soalan kedua. Bahan apakah yang digunakan oleh stesen jana kuasa terma? Boleh tak? Mana stesen jana kuasa terma? Okey, yang ada 3 tu. Apa dia? Diesel, gas asli, arang batu. Nombor 1. Nombor 1 tu. Okey, apa dah? Apa bahan yang digunakan? Ada 3 bahan tu. Diesel, gas asli, arang batu. Kita panggil stesen jana kuasa terma. Okey, soalan seterusnya. Menunjukkan stesen jana kuasa bio di sini. Okey, metana, ayat tukar jadi steam, X. Dapatlah menghasilkan elektrik. X ni apa? Memutarkan turbin.
Kan Tim, dia gerakkan tepi. Faham tak ni? Okey, fungsi bilah pada kincir angin. Kan ada bilahan dekat kincir angin tu kan? Apa fungsi dia? Menggerakkan turbin kan? Kan dia straight ke turbin kan? Dia gerak. Okey. Apakah perubahan tenaga? Ada dua ni. Perubahan tenaga daripada apa kepada apa? Tenaga solar kepada tenaga elektrik. Okey, kenapakah tenaga angin tidak sesuai digunakan di Malaysia? Sebab? Angin tak kuat. Betul, angin tak kuat. Malaysia purata ni rendah, tak kuat. Sebab tu kat Malaysia tak ada stesen dan posak angin. Okey, apakah bahan radioaktif yang digunakan dalam stesen dan posak nuklear? Uranium. Betul kat uranium? Dalam buku kan tulis uranium. So uranium saja yang boleh guna. Lain daripada tak boleh guna. Habis. Okey, terima kasih kelas. Jadi.